kasih Tan Sri Yang Dipertua dan juga yang menjawab. Tan Sri Yang Dipertua, demonstrasi jalanan yang didalangi oleh tubuhan yang dinamakan Bersih dan juga didokongi oleh parti-parti pembangkang pada hari Sabtu yang lepas membuat tuntutan supaya SPR ini lebih telus, lebih adil dan juga lebih bersih. Saya tidak berapa faham Tan Sri Yang Dipertua dalam ketidaktelusan, ketidakadilan yang dikatakan oleh parti pembangkang dan juga Bersih ini. Parti pembangkang masih memenangi beberapa kursi, terutamanya di negeri Kelantan dan juga di kawasan-kawasan yang diwakili oleh sahabat-sahabat kita dari parti-parti pembangkang. Jadi saya nak tanya, adakah kemenangan parti-parti pembangkang di kawasan-kawasan yang diwakili oleh mereka ini adalah kerana kegagalan SPR menipu, ataupun kerana parti pembangkang ini memang sebuah parti pembohong? Terima kasih. Tuan Ketua, Yang Umat tak payah fahamlah. Memang kepala tak betul sana tu. Ya. Dalam istilah orang muda sekarang ni, waya putih, kepala waya putih. Ya. Macam mana nak kata tak adil? Saya boleh faham kalau Anwar Ibrahim ke dia kalah petani pilihan raya, dia nak bangkit mengatakan tak adil. Ni menang pun tak adil. Dia lupa. Sebab tu saya kata kepala tak betul. Ya, tak payah duk faham dia. Tapi yang berhormat, sebenarnya dia dah tahu dalam pilihan raya akan datang dia akan kalah. Kalah teruk saya nak bagi tahu. Sebab tu sekarang smoke screen. Dia cuba nak wujudkan satu suasana, dia ambil tindakan menunjukkan iaitu bahawa SPR tak adil. Bila dia kalah nanti, dia kata itulah tak adil. Jadi ini perkara orang pondan macam pembangkang, tak payah layan pandangan mereka ni, ya. Kita percaya SPR adalah adil. Ya. Inilah jawapan yang sangat tidak bertanggungjawab. Kita serius memahami politik. Soalan di sini ialah mengenai daftar pemilih atau electoral roll. Banyak kecacatan, sama ada bukan sahaja ada pengundi hantu dan yang beraksasa, tetapi pun ada postal ballot yang dijalankan tanpa keadilan. Dan ini pun semalam 2 hari dahulu adalah satu perhimpunan raksasa yang aman, yang berpuluh-puluh ribu orang yang keluar, yang menunjukkan komitmen mereka kepada demokrasi, cinta keadilan, dan menyampaikan satu memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong supaya ada perubahan elektoral. Adakah kerajaan adakah kerajaan rela untuk ada satu positive response, bukan buat respons yang semacam tidak bertanggungjawab dan membuat tuduhan-tuduhan yang bukan yang liar, semacam mau mengherikan institusi raja dan Yang di-Pertuan Agong kepada kancah politik. Itu tak benar. Oleh kerana institusi raja dan di-Pertuan Agong ialah fountain of justice, fountain of keadilan. Bukankah kerajaan ada tanggungjawab supaya menjagakan maruah institusi raja sebagai fountain of justice, supaya melayani tuntutan-tuntutan adakah electoral reform dan bukan menjatuhkan status institusi raja dalam perkara ini. Dan bukankah benar bahawa janganlah mempolitikkan perkara ini, buat tuduhan bukan semacam bahawa adalah mau mengapi-apikan racial fire. Perhimpunan yang aman itu tidak berkauman. Semua tak kira kaum, tak kira parti. Dan ini melihat sebagai satu national issue dan bukan satu political issue untuk dimain-mainkan oleh pihak Parti Barisan Nasional. Apa yang bukan siapa menang tak menang, level playing field. Ya, kenapa mereka begitu riau? Mereka boleh bersimpati dengan demonstrasi sami-sami di Myanmar, tetapi kenapa di sini untuk keadilan mereka takut? Baik, cukup. Adakah mereka oleh kerana hipokrit? Cukup. Hentam dia. Itu perhimpunan haram. Itu orang waya putih cakap tu kata. Yang tak bertanggungjawab dia.
Mana ada permit untuk adakan perkhidmatan raksasa. Perhimpunan haram. Pergi juga. Khairi Jamaluddin pergi ikut demonstrasi. Dia yang tak bertanggung jawab. Kontarizar. Kita sokong Sami di Myanmar, sebab Sami di Myanmar ditekan kerana Myanmar tidak ada demokrasi. Sini ada Raja demokrasi. Malaysia ditekan. Bodoh punya demokrasi. buta pekak. Sini Tak negara faham. demokrasi apa? Tuan Yang Ketua, saya nak beritahu sini. Ini tak bebas macam mana boleh menang, Bukit Mentajam, cakap bodoh lah. Ya. Demokrasi, saya nak beritahu, dalam negara kita, demokrasi ialah melalui pilihan raya. Berproses, dia sudah kalah, duduklah. Duduk. Ini tak bertanggungjawab. Permit tak ada pergi demonstrasi. Buat apa? Demonstrasi jalanan, tak perlu apa. Sebab tu saya nak bagi tahu, yang mengheret raja bukan kita, dia heret raja. Jangan cuba heret raja dalam soal ini. Raja pun sokong kita, rakyat sokong kita. Sebab tu dia takut nak hadapi pilihan raya akan datang. Kalau tak berani jadi pandang, jangan. Betul. Saya jemput